Ya. Hmm. Okey. Dua episod sebelum ni kita dah jelajah janda baik 2 kali dah. Janda baik. So kali ni kita decide untuk pergi ke arah lain lah pula. Pasal janda baik je kan. Kita pergi ke arah Negeri Sembilan. Tempat ni nama dia Masha and the Bear. Masha and the Bear dia ada dua. Saya pilih ni Masha and the Bear yang rasanya yang first tu, yang branch yang baru tu, yang pot mancing. Ini bukan pot mancing. Ini pot untuk healing kan. Tengok sungai kat belakang saya ni, sungai dia macam anak sungai lah dia. So hari ni hari Khamis, tak ramai sangat camper yang datang. Hanya kita ada 2 orang aja. Saya dengan jiran saya je 2 orang. Kebetulan jumpa jiran. Dah jauh-jauh kita travel, balik-balik jumpa jiran satu sebelah taman. So tadi kita dah bertolak daripada Cyberjaya lebih kurang pukul 10.30 pagi macam tu. Kita turun dengan harapan sampai di Rembau. Kita nak lunch lah, nak makan tengah hari. So kita singgah lah dekat Gerobok Salai. Kita singgah dekat Gerobok Salai. So dekat Gerobok Salai tu kita makan lah. Ada menu yang kita ambil semua tu, yang kita orang ambil daging salai dengan sayur-sayur. Itu je, menu simple je. Kita memang nak pergi sana nak makan daging salai je. So kita ambil satu menu je lah. Ambil daging salai je lah. So kita makan tengah hari kat sana. Orang tak ramai, tak pengunjung. Ada satu grup motor je yang sampai tadi. Tak banyak, tak ramai orang. So keadaan agak tenang lah. Tenang sikit lah. So kita sempat lah ambil gambar apa semua kat sana. On the way nak datang sini, dia masuk dalam laluan yang agak kampung lah. Lalu kat kampung-kampung, kita boleh nampak rumah-rumah kampung, kita boleh nampak ada ladang kelapa sawit, ada ladang getah. Masuk on the way nak datang tu, kita lalu ikut kiri kan bukit lah, kawasan-kawasan bukit lah. Datang tadi cuaca agak panas, so saya tak boleh nak bersiaran tengah panas tadi, dalam kabut. Saya datang pun 2 orang aja. So 2 orang ni tak banyak lah barang yang kita bawa. Kita bawa yang simple-simple je. Barang pun yang dah sedia simple. Kita bawa lagi simple. Nak tahu tempat ni, tapak ni saya ambil tapak private river. Macam tu lah. 01. Nama tapak tu 01 dekat Masha and the Bear. So tapak ni dia berhadapan dengan sungai. Dengan sungai. Sungai dia pun tak ada sungai yang macam kita pergi dekat Janda Baik ke, sungai yang kita pergi dekat Ulangan ke, sungai yang ada batu-batu besar-besar, tak ada. Ni sungai dia dasar dia pasir. Sesuai lah untuk budak-budak. Kalau orang tua rasanya tak sesuai sangat lah. Takkan nak celup-celup kaki, celup muka boleh. Kalau terjun-terjun tiup tak boleh. Tapak kat sini semua okey. Saya belum jelajah lagi. Belum pusing-pusing lagi. Sebab tak ada orang, kosong. Macam padang bola. Macam tu lah. So nanti ada masa, tengoklah macam mana petang ni, aktiviti apa petang ni. Ingat nak basahkan badan dekat sungai. Tapi kita tengok dulu macam mana. Okey. Ikan. Tengah takak ikan ni. Tengah takak gambar ikan. Banyak di ikan tu.
Ada satu kumpulan ikan. Nampak? Kat situ. Okay. Kalau tuan-tuan tengok kat depan sana tu, ada lagi satu kayu yang melintang. Lepas tu ada batu-batu. Dia orang buat macam pangan lah. Macam tu. Bagi ada air tu ada movement. Kan? Macam tu lah lebih kurang. Sebenarnya dia macam ni saja. Yes. Ini tempat tu. Okay. Nampak macam ada satu jalan daripada sana. Dia boleh melintas pergi sini. Yang sini. Tapi saya tak nak lalu. Saya biarkan saja. Saya nak patah balik. Pergi ke sini. Okey lah nak main-main sungai kat sini. Boleh je. Nak main-main kat sini lah. Air dia pun tak ada lah slow sangat, tak ada lah laju sangat. Okey, dia sepoi-sepoi bahasa. Tu dia. Dia sepoi-sepoi bahasa kan. Agak menyeronokkan kan. Bila kita sekali-sekala pusing lalu ikut air. Seronok tak? Kan? Walaupun nampak macam biasa je. Kecil-kecil dulu dah pernah buat lah benda-benda ni. Tapi itu dulu kecil-kecil. Tapi dah dewasa ni korang pernah buat lah. Tak kan? Sekarang kena buat. Lalu dia terapi lah benda-benda ni. Dia lalu jalan terapi. Baik. Kan? Apa dah jadi dah kat atas tu? Okey. Dah sampai mata belum? Okey. Nampaknya kambing kita dah siap. So, masa untuk kita memakan kambing. Jom. Ini jam sekarang pukul 8.21. Okay, pukul 8.21. Ini saya bawa pergi keadaan sekeliling dia. Okay, itu dekat toilet. Itu semua toilet. Itulah rumah-rumah owner toilet. Toilet saja yang ada lampu.
Ini dekat toilet. Aduh. Okay, dekat toilet. So dekat toilet dengan depan sana, itu saja tempat yang ada lampu. Kalau tuan-tuan tengok, itulah campsite depan sana. Itu saja yang ada lampu dekat kemah sajalah. Tempat tapak-tapak lain ni tak ada lampu lah. Dia gelap. Ni tengok. Yang ada tu kemah saya satu dengan sana satu. Dua ni saja yang ada. Yang lain semua tak ada. Ini semua tak ada. Semua gelap. Semua gelap. Tu sungai. Kat depan tu sungai. Ini semua sungai tu. Ini pun sungai. Okay, yang ada dua kemah saja. Dua kemah saja yang ada. Okey lah. Kalau seorang-seorang cuak agak, sebaik ada jiran. Tak adalah cuak sangat kan. So itulah dia yang sempat saya pusing-pusing. Harapnya malam esok ramailah yang datang kan. Sebab ni bukan hari weekend, so tak ramai lah yang datang. Hanya berdua je. Kan nak pergi toilet sebab ada orang nak mandi. So kita pergi toilet dulu. Banyak gula. Memang kena ada lampu. Kalau tak ada lampu ni, memang banyak gula lah. Tu dia jalan pergi toilet tu. Tu dah. Oh, sini dia ada ni. Apa nama? Motion. Auto motion. Kat pokok tu. Dia ada motion. So ni jalan nak pergi toilet. Tu toilet. Tu di toilet. Okay, kat toilet ni terang lah. Dekat campsite je. Gelap, dia bagi feeling macam wild, semi wild gitu. Tapi dekat sini okey lah, toilet semua okey. Semua okey. Tengok kucing sana. Ha? Kucing sana saya nak jalan kan nak masuk toilet tu. Okey. Okey. Tunggu sini. Okey. Ini tempat dia. Ni dekat toilet. Saya tengok dekat depan-depan ni ada apa ni? Ini macam tak tahu reban ayam ke? Tak tahu. Ini macam reban ayam. Ini ada parit.
Okey, sini macam ada macam ada apa? Kolam ni, kolam budak-budak main tapi dah tak boleh nak maintain. Macam swimming pool lah. Tapi owner dia tak maintain. Ni kolam ni. Ni semua tapak ni, depan ni. Ni tapak. Nampak tu, ujung. Saya punya campsite, ada nampak dua tu. Itu saja yang ada untuk malam ni. Okey. Kita kena tunggu sini kejap. Okey lah. Tempat ni memang sunyi pun. Tempat ni memang sunyi. Tu surau sebenarnya. Surau tu. Ni surau tapi diorang tak maintain. Jadi kena maintain sendirilah. Baiklah, kita stop dulu. Malam tadi semua okey lah.
Semua okey malam tadi. Cumanya saya tak dapat nak berjaga malam sangat sebab keadaan sekeliling begitu gelap. Sangat gelap. Tak ada pencahayaan, yang sekitarnya tak ada. So saya agak tak berapa, tak ada keberanian untuk berjaga malam, menghadap hutan sebelakang ni. So saya decide untuk tidur awal. So malam ni memang gelap lah. Malam ni macam saya tunjuk video pusing-pusing, keadaan sekitar tu memang gelap. Yang ada lampu cuma dekat toilet, dekat sekitar rumah owner tu, dekat surau. Hari ni saya akan check out. Saya duduk 2 hari je, 2 hari 1 malam. Kita dah breakfast kambing grill, wrap. So kita ada lagi ni jikan bagi nasi lemak. Ni pun nak kena tu. Itulah dia. Alam. Alam tu dia setting lambat sikit tu. Alam tu. Dalam pukul 3-4 pagi baru boleh tidur. So sekarang ni dah ngantuk ni. Sekali dah ngantuk ni. Sekejap lagi saya nak sambung tidur. Sambung tidur sekejap lagi. Petang sebelum pukul 2 kita dah kena check out. Tak ada apa sangat lah aktiviti pagi ni. Cuma kita lepak-lepak je. Okay. Abang kata buka kita tunggu dulu. Kemo. Ya, ni kemo.